Saya tertarik dengan satu perkongsian daripada Liana Jasmai. Nampak simple, tapi bila dengar betul-betul, dia ada makna yang dalam. Dia ada tanya followers dia tentang hubungan jarak jauh. Macam mana nak handle rasa rindu bila pasangan jauh? Ramai yang mula kongsi pengalaman masing-masing. Ada yang kuat, ada yang struggle, tapi semua ada cerita sendiri. Dalam banyak komen tu, ada satu yang buat dia respon. Walaupun dah kahwin, stay kena romantik macam masa bercinta. Dan dari situ, Liana balas dengan satu nasihat yang dia pegang sampai sekarang. Pesan daripada arwah ibu dia. Dia kata, cinta ni sebenarnya kena pupuk. Tak boleh biar saja, tak boleh harap ia akan kekal sendiri. Dia ibaratkan cinta macam pokok. Kalau tak siram, lama-lama akan layu dan akhirnya mati. Jadi, kita kena sentiasa jaga. Kena baja, kena siram, barulah ia terus hidup dan berkembang. Bila fikir balik, dalam hubungan, ramai orang ingat bila dah lama bersama, semuanya akan kekal macam tu je. Tapi sebenarnya, tanpa usaha, rasa tu boleh hilang perlahan-lahan. Kadang-kadang bukan sebab tak sayang, tapi sebab dah lupa cara nak jaga perasaan tu. Dan mungkin, itu yang cuba disampaikan. Cinta bukan sekadar rasa, tapi tanggungjawab untuk terus hidupkan rasa tu setiap hari. Kalau korang dalam hubungan jarak jauh, macam mana korang jaga rasa tu supaya tak pudar? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.